Aku kalau PAS ni bersembang aku tak percaya lah. Banyak berbelit-belit. Bukan. Apa? Berbelit-belit? Awak cakap apa tadi? Berbelit-belit? Berbelit kat tang siapa? Alu. Oi Harun. Awan berselimukan putih. Sucikan apa kenai. Apa masalah kau? Lain macam je duk mengata sangat kat orang. Aduh. Kau ni memang betul-betul tak cukup nasi ya. Kenapa tak habiskan nasi biryani, nasi putih, nasi warna-warni tu? Kenapa kamu nak tuduh PAS lagi? Awak, modal kamu dah habis ke? Beli apa untuk bini kau ke apa benda ke? Aduh Harun. Apalah kau nak dengan orang? Dah tak nak lah. Tak payah dah duduk pasal sampai tahap macam tu tahu tak? Ni saya nak pesan lah kat hang. Daripada kau mulut pedas macam mana pun, orang tak layan kau weh. Pedih tau tak? Pedih, boring, stres. Kau bawa apa lagi? Kau bawa ni bagi nak sokong apa? Oh sudahlah. Sebenarnya kami dah muak dengan panggil korang tau. Saya pergi kerja trade sana trade sini, duit lah ni makin kurang. Kamu tu apa? Kamu cuma makan modal je. Kat TikTok ni kamu boleh dapat duit sekupang apa kamu boleh buat. Cubalah kamu fikir ada akal sikit ke tak? Lepas kata pergi sambung gali. Minum ayak pun tak payahlah. Aku tak bagi. Pergi lah kutip diamond ke koin-koin ke. Belilah sebanyak mana kamu nak. Daripada mulut tu kau nak kata sangat kat apa? Jangan duk tuduh pula kat orang. Kamu tu siapa? Kamu tu main menumpang je. Aduh. Alah kamu paling terbela sekali kat sini. Sedap pula mengata. Kat dunia kamu boleh mengata, tapi akhirat kamu tak selamat. Nak kata sebelum dia tiba kat hang, mampu kat hang. Okey, terima kasih, bye bye.